Kita main lagi. Kita main tahan pula. Hari ni tahan awal sikit. Kemarin kita tahan petang. Hari ni kita tahan beluk awal sikit. Kita try tengok. Kemarin tahan pukul. Mari tahan petang. Main kat sini boleh nak besar sekali kat sini. Kat saiz. Kita ubah simpan sikit. Allahu Akbar. Ni kat ladang kelapa sawit. Umpan ada tak ni? Ada. Ni kita cuba buka sini. Okey. Okey. Tak susah, tak susah tahan belut. Letak yang tu ya, nampak tak? Tu saya letak tu. Yang penting ada lubang udara untuk dia bernafas. Yang tu. Jangan tak ada lubang udara, jangan tenggelam semua. Bagi duduk atas air. Bagi duduk atas darat tu. Lubang dia. Dia nak bernafas mudah. Tu. Okey. The last satu dia. Satu lagi kita nak tahan lah. Nampak sikit. Ada satu lagi. Oh tu. Satu lagi kita tubuh dekat. Ni kita tengok kat depan ni. Kita halau kat depan kita tengok. Ada pot tak? Teronda nak pasang satu lagi. Tukir belut. Aku tak tahu apa panggil apa. Ni aku panggil tukir belut lah. Aku buat sendiri ni. Kat sini macam mana kat sini. Ini ladang sawit. Jadi banyak pelepah sawit dekat tepi-tepi. Hujung ni kan. Pok elok ni. Tapi dia kena masuk kat sana ni. Kita tukar kat jalan. Masuk kat sana. Nampak? Kalau kebun sawit belah tu bendang sawah padi. Jadi sebelah-sebelah. Aku cari lapak dekat dengan rumah ni. Dalam 2 minit dari rumah. Tak mau tahan jauh-jauh. Dekat dah. Okey. Jadi kat sini. Tadi aku tahan kat situ. Ni aku tak mantap ni. Sekejap. Kira aku nak pergi ke sana lah. Nanti aku buat video lagi. Okey, bye. Jumpa next video. Nanti kita main angkat esok. Esok pagi kita main angkat dia. Bye. Mula awal tahun ni. Hari hujan baru sehari. Hujan. Kita start dah. Kita tahan beluk kemarin. Tengok hasil. Tengok ada hasil ke tak. Tahan 5. Satu tu macam tak ada hasil. Ni balik 4 ya. Kita buka 4 ni. Tak banyak lagi sebabnya hujan baru mula. Tak ada. Payah nak buka satu. Ni payah. Okey. Kita tengok hasil dia. Saiz kedok. Susah nak buka tu. Okey. Ni hot number 1. Ada. Ada seekor tu ya. Kecil ya. Seekor. Ini nombor 2. Hasil kedua tadi. Ada. Ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Kecil ya. Ini yang nombor 3. Tu saiz. Ada seekor je. Ada saiz elok. Ini yang keempat. Ada 1. Ada lagi ya? Tak ada tu.
Ingatkan ada 2, 3. Ada 1 je. Seekor je. Jadi ada 2, 5 ekor. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hari pertama tahan musim ni. Hujan baru mula. First time hujan. Mari nampak nak hujan tu tapi tahan. Hari ni gelap. Sekejap lagi kita pergi tahan lain. Okey, baik. Tengok tu. Alhamdulillah. Ada juga 5 ekor. Bolehlah awak laut musim-musim hujan ni. 5 ekor jadi.